Biasanya kan kalau aku lepak dekat area parking ni kan, mesti nak kena ada satu kerusi. Kerusi healing lah kan kita panggil. Kalau kita duduk dekat atas lantai ni, kotor lah kita punya seluar kan. Jom aku tunjuk kat korang kerusi healing yang terpaling padu setakat ni. Kerusi healing ni dia boleh letak dalam kita punya box saja. Ini box 55 liter. Kalau 45 liter pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia macam ni saja kecil dia. Jom aku nak pasang dulu. So ini dia punya sarung kerusi lah. Ini kerusi daripada Tahan Black Slide Compact Chair. Ini dia punya kerusi. Yang ini kita pasang kat sini, pasang kat sini, pasang clip. Okey, dia dah masuk dah. Simple je, macam ni je. Dah siap dah. Lepas tu yang ini kau letak kat sini. Supaya apa-apa barang kau boleh letak dalam ni. Ini dia punya kerusi. Yang atas ni untuk letakkan kat situ, dia dah kasih tebal ni supaya dia tak koyak. Letak saja kat sini. Sama juga yang belah sini, letak saja kat sini. Yang bawah ni dia ada satu tarik macam ni. Ini pun tebal juga. Korang tarik saja guna yang tu, masuk saja bawah ni. Kan senang tu. Tarik, masuk saja bawah tu. Bahagian tepi ni korang boleh letakkan korang punya handphone, ataupun kalau korang ada air kotak ataupun air tin, boleh letak saja kat sini. So dah settle dah. Kan smart tu. Kursi ni memang sangat-sangat mancing. Dia kecil, dia compact dan juga senang dibawa nak masukkan dalam kita punya box belakang tu. So tak ada masalah. Jadi dia punya besi ni agak berat, tapi dia menggunakan aluminium alloy. Jadi dia punya besi memang sangat-sangat kukuh lah kalau kau nak duduk. Kau boleh tengok dekat sini. Ini peta ni tebal tau. Jadi dia tak senang patah ataupun senang cabut. Kau tengok plastik ni pula, dia memang tebal. Jangan risau kalau korang yang lebih berat dalam 100 kilo macam tu. Yang ini dia boleh tahan sampai 120 kilo, tak ada masalah. Kalau korang yang lebih berat, jangan duduk atas ni, takut tergolek kan. Tapi sebenarnya dia bukan boleh macam ni je tau. Dia boleh jadi low chair macam ni. Yang ini kau boleh ikatkan saja dia macam ni. Macam ni. Macam ni. Jadi dia dah jadi low seat. Yang ni kedepankan. Dah jadi low seat dah. Tapi separuh kursi healing dia tak boleh jadi low seat disebabkan oleh bawah ni dia tak boleh adjust. Jadi dekat bawah ni kau boleh nampak tak, kat sini dia ada satu macam kau letak jadikan dia low seat macam ni lah. Yang ni. Lepas tu yang ni. Sebab tu lah dia boleh duduk dengan stabilnya. So kalau low seat dia akan jadi macam ni. Macam ni lah. Kau boleh bersila pun tak ada masalah macam ni. Jadi kalau korang nak buat yang macam tadi, healing chair macam biasa, korang buat je macam ni. Korang buka balik dia punya strap ni, pasangkan balik. Tak sampai 1 minit pun korang boleh jadikan dia sebagai healing chair yang macam tadi. So settle masalah. Nak duduk atas ataupun low seat pun boleh. Kursi ni memang sangat-sangat compact, senang dibawa. Kalau dah lipat-lipat, letak je dalam korang punya box. Sekarang ni memang sangat-sangat berguna kalau korang adalah camper. Ride and camp boleh, camping pun boleh, piknik pun boleh. Memang terpaling padu. Jadi kat mana korang nak dapatkan kursi tahan yang betul-betul tahan ni? Link aku dah sediakan kat bawah ni. Jangan lupa follow, like, komen dan share. Padu.